berapa lama tempoh masa yang diambil untuk proses repair kereta selepas approval insurans keluar. Soalan ni paling banyak orang tanya Abang Jubah. Untuk soalan ni sebenarnya agak general tau. Proses pembaikan ni bergantung kepada seberapa teruknya kereta ni accident. Sebagai contoh, macam Toyota Innova ni. Kalau korang nak claim insurans kereta korang tak apa ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM. Toyota Innova ni hanya rosak pada bahagian bumper dan juga sedikit pembaikan kepada front panel. Proses pembaikan bagi kereta ni, Abang Jubah ambil masa sekurang-kurangnya antara 3 hingga 4 hari. 3 hingga 4 hari itu adalah proses pembaikan, bukan proses tuntutan keseluruhan kereta ni. Korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans macam kereta ni, korang boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Kita jumpa kat next video. Assalamualaikum.